Aku nak tunjukkan dekat korang cara-cara kita buat cappuccino di FCR. Macam biasa, dia punya kopi kita akan pakai 18 gram. So, kopi yang kita pakai pun ialah medium dark roast. Sebab medium dark roast ni dia sesuai lah kalau kita nak campur dengan susu, nak campur dengan flavor. Dia punya rasa kopi tu tak akan hilang sangat, takkan terpotong sangat. And then medium dark ni rata-rata orang kita suka lah. Sebab in general orang Malaysia memang beranggapan memang dah set dalam dia orang punya kepala tu kopi is pahit. So 18 gram in kepada 36 gram. And then fresh milk pun mestilah sejuk untuk kita ada masa yang lebih banyak sikit untuk kita steamkan susu. Kalau korang nak tahu fun fact dia about cappuccino, dia ada satu lagi kita panggil dia dry cappuccino. So dry cappuccino tu ialah cappuccino yang dia tak ada susu. Dia buat espresso shot, dia steamkan susu, dia ambil foam dia je ke atas. So almost similar macam macchiato, tapi dia punya cup size dia besar sikit. So bagi udara lebih sikit. Jadinya untuk cappuccino, disebabkan foam dia tebal, korang tak dapat lah untuk buat latte art yang very intricate. Maybe basic latte art macam bentuk hati ke, tulip ke, tu yang selalunya kita boleh buat lah. Sebab dia punya foam dia tebal dan berat. So kita tak dapat nak buat latte art yang cantik-cantik. Okay, so kita dah ada kita punya susu. Make sure susu kita kena sentiasa cantikkan dia dulu. So, korang boleh always start tinggi. Okay. Classic definition by SCA atau Specialty Coffee Association, biasanya dia akan nak foam tu ada curve sikit. Dia memang kena melebihi cawan. So, itulah cappuccino dekat FCR Coffee.